Okey, hai Tira, tahniah atas reward ini. Semoga dengan anugerah ini dapat menjadi titik tolak kerjaya anda di masa depan. Saya semaju, jaya, Tira hebat. Okey, daripada Cik Fendi, Staf Manager Mansa. So, bila dapat anugerah ni, saya rasa usaha sama ni saya tak sia-sia. Terharulah sangat. Tak terucap kata-kata tu. Okay, nama saya Nur Atira binti Abdul Rahim. Okay, orang panggil saya Atira. Okay, sekarang saya bekerja sebagai Operation Leader Department Meat and Seafood AEON Max Value Mangsa Salt. Saya masuk AEON pada tahun 2018. Sudah hampir 7 tahun saya bekerja dekat AEON. Saya masuk sebagai cashier selama 6 bulan. Selepas tu saya masuk management training. Lepas tu barulah ke Operation Leader Meat and Seafood Department. Sampailah sekarang. Department Meat and Seafood, saya memastikan proses dekat department berjalan dengan lancar dan saya memastikan staf saya mengikut prosedur yang ditetapkan. Kita kena jaga seperti salmon, ikan, sejuk buku, daging dan ayam. So memastikan penjagaan makanan ni dan juga stok ni adalah jagaan yang baik, bukan untuk customer dan untuk juga kita sebagai pekerja, supaya kita menjaga kualiti dekat AEON Max Value. Baik, AEON Max Value ni mementingkan kualiti dan kebersihan. Masa mula-mula saya operation dekat Department Meat and Seafood kerana tiap masa saya masuk department ni tak ada supervisor ataupun orang yang untuk mengajar saya tentang pengendalian makanan ataupun pengendalian stok dan juga skill. Sebab skill ni kita kena ada orang orang yang mengajar kan. Kena kerja lebih masa, kena kerap bertanya orang, kena belajar dekat YouTube, kita kena belajar sendiri benda tu. So macam kita kena ada effort sendiri. Persekitarannya sendiri buatkan saya rasa lebih kerja semangat dan positif. Setiap seorang kalau saya rasa down, dia kata oh cuba lagi, ini boleh buat. Lepas tu trainer, kita tahap pengurusan, orang kata memberikan kita semangat untuk bekerja dengan lebih positif dan semangat untuk dekat yang ni lah. Pernah kena marah, pernah kena tegur, tapi itu tidak membuatkan saya macam lemah semangat. Mula saya rasa lemah semangat untuk kerana ada teguran itu, tapi lama-lama ada sebab kenapa mereka tegur dan mungkin kena marah. So benda tu benda tu membuatkan saya berfikir sejenak. Betul, rakan-rakan saya pun kata tak apa, ini adalah teguran yang bukan untuk menjatuhkan kita tapi untuk membina kita lah. Tournament pertandingan yang butcher under MLA Meat Livestock Australia. Saya adalah antara 5 orang yang wakil AEON. So memerlukan effort yang lebih lah untuk tournament tu, sebab dan untuk pertama kali juga pertandingan itu perlu ada skill memasak. So saya kena pun belajar memasak. Sebab rumah sendiri pun saya tak jarang masak, dekat ini pun kena memasak dengan ikut prosedur yang betul lah. Saya dapat bronze medal Ganser, medal Ganser dekat tournament tu lah. Setakat ini mestilah pekerja terbaik kat AEON 2024. Sangat susah dapat kerana dia punya calon tu sangat limit. So tak sangka saya diterafkan sebagai pekerja terbaik tahun 2024 daripada Fatihah. Okay, ucapannya tahniah untuk the best employee of the year. Okay. Fatihah dia operation leader Department Produce, sebelah department saya saja. Okey, daripada Encik Amir HQ, dia orang hebat. Dia Atira, secara peribadi saya berpendapat anda seorang superior yang bagus, rajin berusaha untuk mendapatkan sel yang tinggi dan berbudi bahasa kepada semua staf yang lain. Anda selayaknya mendapat best employee daripada syarikat. Terima kasih dan saya pasti anda menjadi contoh yang terbaik di kalangan staf yang lain. Macam ni Mr. daripada Mr. Kid. Okey. Ucapan dia Atira, I am proud of your outstanding work and achievement. Congratulations on being recognized as Best Supervisor of the Year 2024. Let's continue growing together and building more leaders like you within our Max Value team. Ya, baru jumpa malam sikit. Tak sangka So memang rasa happy, terharu, terima kasih. Walaupun baru 7 tahun baru dapat anugerah. So bila dapat anugerah ni, saya buat kerja dengan lebih semangat. Lepas tu, Max Value sebenarnya boleh menang best employee. So tak sangka lah benda ni.
Terima kasih untuk rakan sekerja. Tanpa anda semua, saya tak dapatlah anugerah ni. Sebab mereka lah sebenarnya jadi tulang belakang lah sebenarnya. Saya menang anugerah ni kan bukan untuk saya seorang, sebenarnya untuk mereka juga. Untuk tim saya, untuk UMS Value Bangsa. So orang akan nampak UMS Value Bangsa ni ada orang yang pekerja-pekerja yang hebat. Saya saja sebenarnya rakan-rakan sekerja saya pekerja-pekerja yang sangat hebat. Kerana tanpa mereka saya tak dapat anugerah ni. So mereka dah bagi semangat, positif. So terima kasih sangat hingga tapi. So dengan anugerah ni saya akan bekerja yang lebih semangat dan cuba yang terbaik untuk Ion ni. Kata saya ialah saya rasa bekerja dengan ikhlas, positif, saya rasa ingin belajar, ingin tahu. Kita bukan saja menambahkan pengetahuan tapi untuk kita punya soft skill dalam diri kita.